Assalamualaikum, hai korang. Trip kali ni aku akan ke Terengganu disebabkan ada satu jemputan kahwin daripada sepupu aku. Orang kata dah halang-halang sampai ke sini, memang aku cuba jalan kat mana-mana yang aku boleh singgah. Trip kali ni aku pergi dengan keluarga aku dan untuk pengetahuan, ini kali pertama aku sampai ke Terengganu. Selamat datang ke Terengganu Darul Iman. Kalau ikutkan kami daripada highway tu, kita orang turun lebih awal lalu di pesisir pantai Terengganu dan ini pantai pertama kita orang singgah. Sebenarnya tak sempat pun nak singgah banyak tempat. Jadi kita orang ke JT Port Ali. Okay, sekarang ni aku dah sampai pangkalan JT Port Ali. Nak naik apa tu, boat lah. Diorang kira macam waktu sunset dia akan bawa dekat bawah jambatan Kuala Terengganu tu. Aku pun first time, jadi kita cuba-cuba lah. Kalau seronok korang boleh datang sini. Aku rasa ni kali kedua aku naik boat yang macam ni. Satu waktu aku ada dekat Kelantan, aku naik boat lalu dekat Sungai Kelantan, dia bawa pusing-pusing. Yang kali kedua ni berada di Kuala Terengganu. Tapi subhanallah, memang sangat-sangat cantik Kuala Terengganu ni. Kalau korang datang sini, korang wajib naik kat sini. Harga pun tak lama sangat, dalam RM30 satu kepala. Tapi syaratnya minimum mesti RM150 lah. Ni untuk 5 orang. Jadi kalau korang boleh tengok, ya Allah cantik. Suasana dia, lautan biru dengan langit pun warna biru. Ya Allah, korang boleh nampak sunset pula tu. Memang ni satu nikmat lah. Tak rugi kalau korang singgah. Masa aku datang ni memang betul-betul rezeki Waktu ni Port Oli pasang bunga api. Dan waktu tu juga Port Oli ni buat open house kalau tak salah aku. Ui, memang sedap masakan diorang. Alhamdulillah, setelah seharian kami berjalan, akhirnya sampai di penginapan kami, iaitu Ainur Ladang Tanjung, Kuala Terengganu. Homestay ni secara ringkasnya ada 4 bilik, 3 bilik air, ada ruang tamu yang besar, yang cantik, yang bagi aku sesuai untuk duduk 15 orang pun. Kemudian dia ada hiasan-hiasan yang sangat cantik, sangat cozy, ruang tamu yang sangat besar dan ruang makan, dan terutamanya ada dapur yang korang boleh guna. Ada air, ada air fryer, dan bagi aku ini lengkap semua ada. Cuma homestay ni limit dia hanyalah untuk 10 orang saja. Tapi memang sangat luas dan korang boleh dapat view yang cantik-cantik kat sini. Cuba korang tengok. Untuk bilik utama dia memang sangat luas. Korang boleh duduk 4 orang, 5 orang kalau ada anak kecil. Dan ada bilik air dan pemandangan yang cantik. Dan bilik kedua agak sedikit kecil, boleh duduk 2 orang. Jangan risau, ada aircon dan ada pemandangan yang cukup cantik. Bilik ketiga pula agak lagi kecil, hanya untuk single saja atau untuk seorang, dan sesuailah untuk seorang saja. Bilik keempat agak besar, ada bilik air, ada aircon dan ada pemandangan yang sedikit di sini. Ini bilik air yang berada di luar. Jadi cukuplah semuanya 4 bilik dan 3 bilik air. Selamat datang ke Homestay Ainur Ladang Tanjung, Kuala Terengganu. Ni sekarang ni aku ada dekat tingkat 5. Boleh nampak lah apa ni, jambatan kat Kuala Terengganu. Aku suka tempat ni. Dia rumah pun besar juga. Malam tu aku dengan abang aku sebenarnya lapar tau. Nasib baiklah kedai mamak ni betul-betul lah dia dekat tepi homestay ni. Jalan kaki je. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang ni dalam pukul 6.30, 6.40. Lepas subuh aku turun bawah sekejap. Ni sekarang ni ada kat tingkat 5 homestay ni. Nama homestay ni Ainur. Ni suasana pagi dia. Aku ingat nak keluar kita sunrise, matahari terbit ni. Tapi aku tak tahu pantai kat mana, tak sempat nak check sembarang, ngantuk. Jadi aku rasa macam tak sempat nak pergi tengok. Jadi aku tengok daripada atas ni lah. Sini ada swimming pool. Dia pemandangan daripada swimming pool tu boleh nampak KTCC Mall. Bagi aku homestay dia cantik lah, cantik. Dia cantik. Cantik, besar. Dia simple lah. Dia tak
Dia punya dalam tu taklah beria sangat, tapi okey lah. Aku suka homestay ni. Kalau aku diberi peluang datang ke sini, mungkin aku akan duduk lagi homestay ni. Sini pun tengok dia punya kolam renang dia besar kot. Tengoklah. Cantik pemandangan. Okay, sekarang ni aku ada dekat pantai Batu Buruk. Cantik. Allah, cantik. Cuma aku lewat sikit lah. Boleh dikatakan lewat lah juga. Sebab tadi dia naik dekat awan-awan tu kan. Nampak separuh. Aku sampai dia dah naik penuh. Memang cantik. Nak parking pun senang. Parking kat situ je. Daripada homestay tadi dalam 5 minit, 4 minit sampai lah. Tu cantiknya, ya Allah. Aku nak ambil beberapa footage. Harap-harap cantik lah. Sebab pantai timur ni memang terkenal dengan sunrise atau matahari terbit. Macam aku cakap sebelum ni, aku datang ke sini bukan saja-saja. Memang ada atas jemputan daripada sepupu aku yang diorang akan nikah di Masjid Kampung Kuala Akop, Kuala Berang. Sementara nak tunggu diorang siap-siap semua, jadi aku singgahlah di satu kedai, iaitu Roti Pound Gebu Kuala Berang. RM5 je, memang murah lah. Rasa pun memang sedap. Jadi aku makan banyak kali jugalah. Lepas tu aku singgah rumah saudara-saudara aku belah ayah aku. Kira macam sepupu sepapak diorang. Dan ini kali pertama aku makan ketupat palas yang digoreng. Memang first time kan. Dia rasa garing, memang sedap. Lepas tu macam biasa, kari pap inti ikan dengan serunding. Tapi serunding ni memang sedap, dia rasa macam manis-manis sikit. Kemudian aku singgah di Masjid Hiliran, Kuala Terengganu. Yang aku tahu memang masjid ni ada sejarah yang tersendiri yang aku tak boleh nak cerita sebab aku kurang pengetahuan pasal sejarah masjid ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang ni dalam pukul 6.45. Sekarang ni aku ada dekat Pantai Pandak. Tapi kawasan ni macam kosong je. Dia tak sama macam aku pergi Batu Buruk semalam. Hari ni abang aku bawa. Sekarang aku pergi seorang je. Dia kata kat sini cantik. Kalau singgah di Terengganu, dok makan nasi dagang, rasa dok sempurna perjalanan. Jadi kita makan nasi dagang di kampung atas tol. Bagi aku, bila kita datang dekat mana-mana negeri pun, kita mesti kena cuba satu makanan asli daripada negeri tersebut. Jadi aku nak rasa betapa autentiknya rasa nasi dagang di Terengganu. Okay, sekarang ni aku ada kat Pasar Payang. Satu tadi aku ada tanya majlis pemandaran tu, kalau korang nak parking, pastikan parking dalam kotak lah. Korang jangan parking yang tak ada kotak macam ni, memang sia-sia je kena saman ni. Ni Pasar Payang dia, korang kena saman. Kalau tak salah ni bangunan baru ni. Jadi kita tengoklah satu-satu kat dalam. Macam kat situ Bukit Puteri. Aku tak pasti sangat Bukit Puteri ni, dia ada sejarah dia. Ni beca. Ni boleh tempat duduk. Tu lah Bukit Puteri. Kalau korang nak naik atas tu. Ini kali pertama aku datang Terengganu. Jadi memang nak jalan habis lah kalau boleh. Lepas ni aku akan bergerak ke Kampung Penarik. Setiu Kampung Penarik. Aku tidur sana satu malam.
Korang kalau masuk Pasar Payang ni, bagi aku standby je lah duit. Sebab tak tahu lah, banyak sangat barang-barang yang menarik lah kat dalam ni. Dan salah satu barang menarik kat sini barang antik lah, barang-barang lama. Lepas tu penyu ni pula kan adalah duit yang terburn kat sini. Tapi tak apa, bagi aku ini satu ekonomi untuk negeri tersebut. Kalau korang pergi satu-satu negeri, kau kena belanja lah sikit. Kau janganlah datang tengok saja. Kita sokong produk-produk kita pun kat sini. Jadi korang datang sini, janganlah belanja melampau sangat, tapi janganlah tak belanja langsung. Jadi kita sama-sama naikkan ekonomi negeri Terengganu. Oh ya, aku ada beli satu baju batik, tapi aku tak tahu mana beli footage tu. Alah, sayang betul lah. Okey, sampai sini je jalan-jalan aku di Kuala Terengganu. Selamat tinggal Kuala Terengganu. InsyaAllah aku akan sambung perjalanan aku ke Kampung Penarik Setiu, Terengganu. Kalau korang nak tahu homestay atau resort mana pula yang aku singgah untuk kali ni, InsyaAllah kita jumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum.